nampak tak bunga ni, yang putih-putih kuning-kuning ni. Tempoh hari kita buat demo, buat teh bunga dia no. Rupanya manfaat dia lebih daripada tu lagi no. Oi, depa kata buat sayur pun sedap pucuk dia ni. Ni dia ni. Kenal lagi rumput apa ni? Jom kita kenali Biden Pelosa ataupun Spanish Needle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak tak ada bunga putih-putih ni selalu tumbuh kat tepi-tepi jalan macam tu no. Rupanya pucuk ni sangat sesuai buat sayur no. Antaranya sayur ayam ataupun sayur masak lemak no. Memang ada yang bagi feedback kata bagus no. Selepas kita buat research juga sikit-sikit, rupanya manfaat dia pun banyak no. Antara khasiat-khasiatnya ialah anti radang dan anti bakteria, menurunkan gula dalam darah, antioksidan tinggi, baik untuk imun tubuh, merawat masalah pencernaan, menyokong kesihatan hati, anti kanser iaitu potensi awal, anti parasit dan pelbagai lagi manfaat yang lain. Okeylah, sekadar itu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.